Okey, jadi yang pertama, korang kena buat apa? Korang kena lari setempat dulu. Makcik-makcik, kalau nak kurus macam saya, tolonglah hisap barang. Okey? Sebab apa? Jangan percaya pada senaman. Jangan percaya, senaman tu bohong je. Okey? Kalau makcik nak kurus macam saya, kena ambil barang baru boleh. Alright? Okey. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, bawah pula. Tangan kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, tangan kanan selesai, kita rehat dulu. Okey. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, bawah pula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Habis. Okey, kita rehat dulu. Okey, rehat dulu. Kita rehat dulu sebab kita dah guna tangan pula tadi, betul. Kita rehat dulu. Sebab tu saya cakap dekat makcik-makcik yang dalam ni, yang badan sasa, kalau nak kurus macam saya, ambil barang je. Kalau ikut jalan cerita saya ni memang penat. Kalau tak nak penat, ambil barang. Okey. Okey, kita mulakan balik dengan tangan dan kita angkat pula tangan kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, tangan sebelah pula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, kita rehat dulu. Rehat dulu. Okey, tamatlah hari ni kita punya sesi sukan neka